Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz, saya jemput beliau sekali duduk kereta api bersama saya. Jadi saya nak maklumkan kepada Perdana Menteri, Kementerian Pengangkutan ada peruntukan sedia ada, kita akan lancarkan satu inisiatif baru, perkhidmatan KTM komuter selatan dari Kulai sampai Johor Bahru. Tanpa memohon peruntukan tambahan daripada Kementerian Kewangan. Kita buat, selaku Menteri Pengangkutan, saya akan pergi ke stesen Kulai pada tengah hari Selasa depan, akan mengambil kereta api sebagai tanda pelancaran dari Kulai sampai ke Johor Bahru. Saya nak jemput sebagai caretaker Johor, Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz, saya jemput beliau sekali duduk kereta api bersama saya. Walaupun dia kata dia tak nak duduk DAP, tak apa. Saya jemput dia datang duduk sebelah, mengambil kereta api KTM komuter selatan dari Kulai sampai Johor Bahru. Inilah sikap kita, semangat kita, belajar daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi orang politik, kesabaran kita mesti mencapai tahap dewa. Mesti sabar, kerana kesabaran itulah yang akan membawa kepada kemenangan dan kejayaan kita.